banyaknya dosa yang kita buat, besarnya dosa, besarnya perintah Allah yang pernah kita langgar. Kita rasa jauh, kita rasa malu nak berdoa kepada Allah, kita rasa malu nak solat kepada Allah sebab banyaknya perintah Allah yang kita langgar. Biasa kan kita rasa macam tu, kita rasa aku ni pendosa dan sebagainya. Tapi kita lupa, kadang kita tak sedar betapa maghfirah Allah ni sangat besar, rahmat Allah ni sangat besar. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Anas bin Malik kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah telah bersabda, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sekiranya engkau datang kepadaku, berdoa kepada aku dan mengharap kepadaku, kan, ghafartu laka ma kana minka wala ubali, maka aku akan ampunkan kamu dan aku tak peduli, aku tak kisah, tak ada hal. Allah katakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, lau balagta zunuba anana sama, kalau kau datang kepada aku dengan dosamu yang setinggi langit, dosa banyak setinggi langit, summastaghfartani, dan kau minta kepadaku untuk mengampunkan kau, kata Allah, ghafartu laka, dan aku akan ampunkan dosa kau yang setinggi langit itu. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, kalau kau datang kepada aku dengan dosamu yang sebesar bumi ni, sebesar planet bumi ni dosa kau, Allah kata, summa laqaitani la tusyrik bihi syai'an, dalam keadaan engkau datang kepada aku tanpa engkau mensyirikkan kepada aku, la ataitaka biqarabiha maghfirah, dan aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang sama besar tu. So kalaupun dosa kita, kesalahan kita sebesar bumi, Allah kata, kita datang kepada dia tanpa kita mensyirikkan dia, Allah akan ampunkan kita dengan pengampunan yang jauh lebih besar daripada itu sekalipun. So jangan kita rasa, kita kena sedar maghfirah Allah tu sangat besar. Allah nak ampunkan kita, cuma kita je nak minta tak pada dia. So jangan sekali kita rasa malu, jangan sekali kita rasa segan untuk minta maghfirah Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bulan puasa ni kita doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Afu ni dia lebih besar daripada maghfirah. Ghafara ni diampunkan, afu ni dia bukan setakat ampun, diampun dan dipandang semua, tak ada rekod langsung kesalahan yang pernah kita buat tu. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkau lah pengampun yang paling hebat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau suka untuk mengampunkan, fa'fu anni, ampunkan aku ya Allah. Afu tu pengampunan yang lebih besar daripada ghafar, diampunkan dan dipandang, tak ada rekod, minta pada Allah.